Kutipan zakat daripada pemegang wakalah telah menyumbang sebanyak 82% daripada jumlah keseluruhan kutipan zakat pada tahun 2024 iaitu sebanyak 912 juta ringgit. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata, beliau yakin jumlah itu akan terus meningkat tahun ini dan percaya bahawa pemegang wakalah mampu mengagihkan dana zakat dengan telus dan amanah. Selain berzakat, Datuk Dr. Muhammad Naim turut menekankan kepentingan wakaf yang turut memainkan peranan besar dalam pembangunan ummah. Lebih banyak mereka yang terlibat dalam berwakaf ini akan dapat memberikan manfaat yang begitu banyak, sama ada dalam konteks pendidikan Islam, pembangunan hospital, madrasah dan lain-lain. Sebab wakaf ni dia punya keuntungan dan juga kebaikan itu sangat baik, dan dalam konteks itulah kita harapkan agar masyarakat akan lebih faham tentang peranan dan juga apa yang dapat dilaksanakan melalui sumbangan wakaf ini. Beliau berkata demikian dalam ucapan sempena Majlis Iftar Muzaki 2025 di Ibu Negara. Majlis berkenaan diadakan bagi memberi penghargaan kepada pembayar zakat yang setia menunaikan kewajipan mereka melalui Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawif. Dalam majlis sama, Datuk Dr. Muhammad Naim turut menyampaikan sumbangan duit raya dan set hamper makanan berjumlah RM20,000 kepada asnaf dan 80 pelajar tahfiz.